Tuan, baru ni orang duk viral. Saya pun dapat gambar kambing pergi duk isap susu anjing. Tuan dapat tak? Buat tak main, kata ustaz ni apa hukum ni, buat kelang kabut dah. Kambing, anak kambing, dia pergi isap susu ibu anjing. Jadi lagu tu. Jadi dia kata, nak tanya ni, kambing ni bolehkah kita makan? Halal ke tak kambing ni? Itu persoalan dia. Tak. Ini bukan persoalan baru. Ini daripada zaman dulu. Kalau tuan-tuan buka di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi, dia dah bincang dah benda ni. Ada satu hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jallalah wa albaniha. Itu hadis dia, hadis itu hadis sahih riwayat Abu Daud. Ibnu Umar dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah dan melarang kita makan daging binatang al-jallalah, dia panggil al-jallalah. Kita dilarang makan daging binatang al-jallalah dan kita dilarang minum susu binatang al-jallalah. Dalam hadis lain dia kata wa yurwa annahu naha an rukubil jallalah. Bahkan dalam riwayat lain Nabi larang naik binatang al-jallalah. Bukan sahaja susu dia tak boleh minum, bukan sahaja daging dia kita tak boleh makan. Kalau dia binatang yang boleh ditunggangi, boleh naik, tak boleh naik binatang ni, binatang al-jallalah. Tak apalah, masalah dia al-jallalah tu apa dia? Ini yang ni masalah. Bacalah hadis sampai nak keri rengkung bersuara parau pun, tapi kalau tak habang al-jallalah tu apa, alelah lah kami tak tahu apa benda. Dalam Fathul Bari ni apa tuan-tuan? Syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Dalam Fathul Bari dia beritahu yang dimaksudkan dengan binatang yang dipanggil binatang al-jallalah itu ialah sama ada binatang tu kaki 2 atau binatang tu kaki 4. Yang binatang tu makanan utama dia najis. Makanan utama dia najis. Maka dilarang kita makan daging dan susu dan telur binatang itu. Itu kata dalam Fathul Bari. Ulama fiqh bahagi binatang yang makan najis ni 3 macam. Satu, dia kata binatang yang kebiasaan dia makan benda bersih. Kadang-kadang buat latah makan najis. Dia biasanya binatang ni kita tahu dia makan benda bersih, tapi kadang-kadang dia pergi makan juga najis. Hukum makan susu ataupun telur ataupun daging binatang ini ialah halal dimakan. Harus kita makan dia, tidak ada masalah. Pasal apa? Kebiasaan dia makan benda bersih. Contoh apa tuan-tuan? Ayam. Ayam ni dia duk makan padi, dia duk makan apa. Tapi lepas-lepas anak cucu kita pergi bubuh tengah laman tu, dia kata ni pun kira rezeki juga, dia pun balas juga. Boleh tak boleh kita makan ayam yang pergi makan najis tu? Boleh, sebab kebiasaan ayam makan benda bersih. Cuma kadang-kadang dia buang geram. Itu. Yang kedua, dia kata binatang yang biasanya makan najis, jarang-jarang dia makan benda bersih. Oleh kerana kebiasaan dia makan najis, sehinggakan badan dia, sehinggakan susu yang dihasilkan oleh dia, sehinggakan daging dia, kalau selepas disembelih berbau busuk najis, binatang ni tak boleh makan. Semua mazhab kata tak boleh makan. Kebiasaan dia makan najis, kuatnya dia makan najis ni sampai habis daging dia, susu dia bau busuk najis, binatang ni haram makan. Yang ketiga, dia kata binatang yang biasanya makan najis, sikit makan benda bersih,
tapi daging dia, susu dia tak bau busuk najis. Dia beza dengan hak kedua tadi. Yang ni ulama berbeza pendapat. Imam Hambali kata haram juga. Pasal apa? Pasal Imam Hambali kata binatang ini oleh kerana kebiasaan dia makan najis, dia termasuk di dalam al-jallalah yang dilarang oleh Nabi. Tapi Imam Syafi'i kata apa? Boleh makan sekiranya bau busuk itu dapat dihilangkan. Sekiranya bau busuk itu dapat dihilangkan dengan dikuarantin binatang itu. Dan tengok tak orang tua-tua dulu, dia kalau dia tangkap ayam nak sembelih buat gulai, dia buat apa dulu? Dia kurung dalam cekap dulu. Dia kurung dalam cekap dia. Berapa hari dia kurung? 3 hari dia kurung. Lepas 3 hari baru dia sembelih ayam tu. Kita duk heran pasal apa ayah kita ni bila nak sembelih ayam dia tangkap, dia buang dalam cekap. Kalau kita tanya dia, dia pun tak tahu bang pasal apa. Kan? Tapi dia duk buat lagu tu. Kita duk tengok ayah kita ni. Kan? Ayah kita dulu dia ayam sembelih sendiri, tapi beli orang jual. Ayam mak belah jenis pagi-pagi mak kita ambil nasi sejuk, ambil apa pita buang ni kuru pakai main makan matang ni apa-apa semua kan. Hari dia nak buang geram, dia nak sembelih ayam ni, dia ke rumah tangkap tu, dia buang dalam cekap tu. Lepas 3 hari baru dia sembelih. Kita pun tak pernah tanya dia. Tapi hari ni kalau kita balik tanya dia, dia pun tak tahu pasal apa. Dia kata Tok Wan hang buat lagu tu dulu. Rupa-rupanya tuan-tuan ada hadis tentang benda ni. Dan benda ni diamalkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhumah. Ibnu Umar dia kurung ayam 3 hari baru dia sembelih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tujuan di kuarantin binatang ini ialah supaya kalau ada unsur-unsur najis pada dia 3 hari. Ulama buah lagi, kalau lembu dia kena menyahari sikit, kalau unta dia kena menyahari sikit, ayam 3 hari. Lepas tu baru sembelih. Pasal apa? Nak pastikan kita tidak makan benda kotor. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Balik kepada cerita tadi, dah tu kambing ni pi baham susu anjing ni macam mana? Saya kata kalau dah tahu saya tak makan. Sudah, lain tu saya tanya lah. Kan? Dah kita tahu dia pergi duduk minum susu anjing, pergi cari kambing lain lah. Kan? Pasal apa? Pasal anjing ni mughallazah. Dah habis tu boleh makan ke tak boleh makan? Ada sebahagian ulama kata boleh makan. Jadi kalau lalu makanlah. Dia macam tu.